Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kan dapat sama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kat Mishkat muka surat 229 surat 229 fasal yang kedua, al-faslul tsani, hadis 530, satu tayammum untuk satu salat. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna as-sa'id at-tayyib wudu'ul muslim wa illam yajidil ma' 10 sinin fa idza wajada al-ma' falyumissahu basharatahu fa inna dhalika khair. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa rawan Nasa'i nahwahu ila qawlihi 10 sinin. Diriwayatkan daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya, ni ana ubah sikit terjemahan, sesungguhnya debu tanah yang suci, innas sa'id at-tayyib, sesungguhnya debu tanah yang suci, wudu'ul muslim, adalah alat ataupun bahan untuk berwudu bagi seseorang muslim walaupun dia tidak menjumpai air selama 10 tahun. Apabila dia menjumpai air, maka hendaklah dia bersuci. Apabila dia menjumpai air, maka hendaklah dia bersuci dengan air itu. Ni pun ana ambil terjemah asal. Cuba tengok teks tu. Fa idza wajadal ma', dan apabila seseorang muslim itu menemui air, falyumissahu basharatahu, maka hendaklah dia sentuhkan air itu pada kulitnya. Itu terjemah dia asal. Fa, maka lam tu dia panggil lam amar ghaib, maka hendaklah ia, maka hendaklah, fa, maka lam berbaris mati itu dengan erti hendaklah, yumissahu, ia menyentuhkan air itu, basharatahu, pada kulitnya. Maknanya dia berwuduk lah. Ana sebut gitu tu takut hadrat klik tengok komoh, tak ada mana tu dah. Fal yumissahu, maka hendaklah dia sentuhkan air itu, basharatahu, pada kulitnya. Fa inna dzalika khair, maka sesungguhnya perbuatan dia itu adalah kebaikan. Kebaikan di sini maksudnya menepati kehendak agama, menepati kehendak sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud dan Nasa'i. Dan kedudukan hadis ini sahih. Baik, kalau kita tengok di sini secara umum dalam hadis ni, mana kalau tidak ada air sebagai bahan pencuci, bahan taharah yang pertama, kita boleh guna debu tanah, asalkan debu tanah itu tayyib. Tayyib di sini makna bersih. Bersih ni hadirat, kalau kita tengok dalam kitab-kitab klasik, dia sebut mana tak ada najis. Tapi anda duk tengok dalam kitab-kitab moden, setengah ulama dia sebut bagus juga. Kena tengok pula, tanah tu kadang-kadang najis tak ada. Takut tanah tu tercemar, bakteria kau banyak kau. Kalau kawasan tu kawasan wabak, mungkin bahaya juga. Jadi sebab itulah perkara ni dia perlu pada perhatian juga. Kadang-kadang tanah tu tak ada najis pun, tiba-tiba jadi bermasalah bila kena. Kena tahu juga. Tapi secara umumnya boleh. Boleh. Bila kita tengok tanah itu bersih, maka secara zahirnya dari segi fik boleh kita guna untuk bertayamum. Dalam hadis ini tidak disebut satu tayamum untuk satu salat. Zahirnya tidak disebut. Baik, cuba kita tengok bawah tu. Dia ada huraian dia. Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan bahawa tayamum dan wudu tak ada beza pun. Apa saja yang harus dilakukan dengan wudu, maka pekerjaan itu juga harus dilakukan dengan sebab tayamum. Kalau kita ambil wudu, apa dia yang kita boleh buat? Kita boleh baca Quran, kita boleh semaya. Apa saja yang perlu ada wudu untuk kita lakukan, yakni amal ibadat lah. Tayamum pun begitu juga. Tayamum pun begitu. Atas asas itulah maka Imam Abu Hanifah mengatakan harus mengerjakan 5 fardu salat dengan satu tayamum.
Mazhab Syafi'i tak boleh. Kecuali dia kena sekali semaya untuk sekali tayamum. Tapi mengikut Imam Abu Hanifah, tak. Selagi tak batal tayamum tu, berapa kali semaya? 5 kali semaya sehari. Katakanlah dia ambil tayamum tu sehari sekali, dia boleh semaya pun. Beberapa solat selagi tak batal. Mengikut mazhab Syafi'i, satu tayamum hanya dibolehkan untuk satu fardu. Dan kalau untuk ibadat hak sunat, bolehlah beberapa kali. Maknanya kita perhatikan di sini, pandangan Imam Abu Hanifah mana lebih luas dalam masalah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau kita taklid kepada mazhab Syafi'i, kita ikat diri kita dengan mazhab Syafi'i, maka satu tayamum hanya untuk satu solat sahaja. Kalau solat itu solat fardu. Kalau solat sunat mungkin boleh beberapa lah. Sebagaimana tasasulul baul. Tasasulul baul ni orang yang sama ada kencing tu terlalu kerap, ada masalah kesihatan, ataupun tubik sama daripada kemaluan tu air kencing. Nak buat lagu mana? Hanya boleh menunaikan satu fardu dengan satu wuduk, maka begitulah juga tayamum. Kalau seseorang tu ada masalah, dia panggil dia besar, panggil tak? Dedah. Jenis dedah lah kita kata. Tubik sama, jadi maknanya tak boleh nak kawal, sudah tak boleh nak kawal. Jadi dalam kih ni, tiap kali dia nak ambil wuduk, dia kena bersihkan kemaluan dia. Lepas tu dia ambil wuduk. Selepas dia bersih, dia ambil wuduk, kalau keluar juga, aku tak kira. Kira boleh. Tapi untuk sekali semaya. Bila nak semaya untuk kali kedua, dia kena basuh pula kemaluan, dan dia kena ambil wuduk. Dan dia semaya untuk sekali. Jadi, kalau tayamum pun begitu juga. Ni boleh dikatakan, Imam Abu Hanifah, terima ni. Selagi, dalam kaedah agama kita ni, dia ada selagi seperti mana dalam riwayat, kalau berlaku tasasulul baul, jenis dedah gini kita kata tak, tubik sama gini, kita boleh jamuk suri. Jamuk suri ni bukan jamuk hakiki. Tidak melibatkan musafir pun. Jamuknya bukan qasar jamuk. Qasar tak boleh lah. Sebab kita ni dalam keadaan hadar, dalam keadaan bermukim. Caranya, jamuk suri ni maksudnya zahirnya seperti jamuk. Dengan cara dilakukan solat, satu solat di hujung waktu, selepas tu, sekejap ya, masuk waktu lagi, kita semaya selalu. Itu dia panggil jamuk suri. Misalnya kita kata dia, zuhur dengan asar lah. Pukul apa kita kata asal ni pukul 4.20 kita tak nak 4.20. Maknanya 4 suku ataupun 4.10 kita semaya zuhur. Ni bagi yang berpenyakit, pak segar jangan dibuat gini. Boleh pelepasnya mamal lah. Kalau segar jangan buat kejap lagu tu. Bila dia selesai zuhur, dia tunggu seminit dua, terus masuk waktu asar, dia semaya lalu. Ni bagi orang yang sakit. Ni satu kemudahan dalam agama kita. Satu kemudahan. Jadi kalau kita sihat ni, maknanya tak boleh kita buat. Semaya tu sah. Memang sah semaya tu. Tetapi dari segi praktiknya orang yang soleh, orang yang sihat, tidak begitu. Kalau buat juga khilaf sunnah. Itu bertentangan dengan sunnah. Baik, seterusnya lah. Baik, hadis yang ke-531. Sini dia buat tajuk kalau dalam hak asar tu tak ada tajuk gini. Dalam kitab Mishkah Asar tu tak ada tajuk gini. Dia buat sini. Tidak semua orang yang ada itu mujtahid. Kalau kita nak pakai tajuk ni pun tak apa juga. Cuba kita tengok hadisnya. Iaitu hadis ke-531. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi fahtalama fasa'ala ashabah hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum qalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdir 'ala al-ma' wa anta taqdiru 'ala al-ma' faghtasala famata falamma qadimna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik qala qatalahumullah ala sa'alu idh lam ya'lamu fa innama shifaa'ul 'ayy as-su'al innama kana yakfihi an tayammama wa ya'siba 'ala jurhihi khirqatan thumma yamsah 'alayha wa yaghsila sa'ira jasadih rawahu Abu Daud. Hadis 532 tu diriwayat rawahu Ibnu Majah an Atha ibn Rabah an Ibn Abbas, hadisnya sama, cuma riwayat berbeza. Baik, cuba kita tengok hadis ni. Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu an. Dia kata kharajna fi safarin. Kami para sahabat ni pernah keluar dalam satu musafir. Nabi tak ada dalam musafir ni. Pokok sahabat keluar. Cerita Jabir. Jadi salah seorang daripada kami telah kalau kita tengok sini fa asaba rajulan minna hajarun,
Fa asaba, maka telah menimpa rajulan, mana seorang lelaki dari kalangan kami, rajulan minna hajarun, oleh satu ketul batu, kena batu. Sebab dalam setengah riwayat kata orang ni ada musuh lah lepas batu. Ada setengah kata dak batu tu tergolek jatuh daripada tepi bukit, kebetulan orang panggil meneting tu kena kepala dia. Tak apalah, kukuk mana asal barajulan ni hajar tu, ada seorang tu kena batu di kepala dia. Tu cerita dia nya. Menyebabkan jadi luka kepala dia. Selepas itu dia bermimpi. Mimpi sini mana mimpi melakukan jimat dan keluar air mani. Kalau mimpi saja, tiba-tiba dia tengok pada kemaluan tak ada apa-apa cecair tu, tak ada air mani, tu tak apa tu. Mimpi belah tu 4 kali sehari, tak apa tu. Ni mimpi ni siapa keluar air mani. Dia panggil ihtilam, fahtalama tu. Fasala ashabah. Lalu seorang lelaki ni tanyalah kawan-kawan dia tu, kata Jabir, adakah kamu mendapati bagiku rukhsah yang membolehkan aku bertayamum? Aku ni kepala luka, tiba berhadas besar. Bolehkah aku bertayamum? Kalau bertayamum ni maksudnya hanya melibatkan 2 anggota sajalah. Tangan, tapak siku dan muka. Tak perlulah kita kata muka luka nak mandi, mana muka kepala luka ni. Dia tanya gitu. Tiba-tiba mana sahabat-sahabat yang ada ni jawab, dia kata bagi kami tak ada kelanggaran untuk kamu bertayamum sebab kamu masih mampu mencari air. Tak boleh tayamum sebab air ada. Parut dia ya. Kau ni kepala luka ni parah cedera dia ni sebab dia mati. Kau duduk dalam mimpi tu tak terima masalah ni. Bukan tanya dalam mimpi, lepas dia sedar tu lah. Bila dia ada khabar tu, dia tengok ada air di kemaluan dia dan dia tahulah air tu air mani. Selepas tu dia tanya, kalau tanya dalam mimpi tak ada hukum lah tu. Tanya selepas tu. Dia gini, kalau dalam bahasa Arab ni kita boleh tahu. Maknanya fahtalama fasala. Cuba tengok teks Arab tu. Tu Haji tanya ni, fahtamala, lalu dia mimpi basah. Kalau dalam kitab klasik dia panggil mimpi basah. Sebab ada juga mimpi tak basah. Garing. Tu tak apa tu. Fahtalama ni mimpi basah. Ni ingat masa anda sekolah tu. Di sekolah tu, kalau mimpi basah, maknanya mimpi keluar air mani tu. Fa ni, maka selepas tu. Tu fa tu. Kalau kita belajar bahasa Arab, maka selepas tu, selepas sedar, selepas dia khabar tu. Dia pun tanyalah sahabat dia. Cuma hak terjemah sini tak nampak lagi tu. Tak nampak lagi tu. Jadi bila kata tak ada ruang untuk dia bertayamum, kena mandi juga, muka hadas besar ke ni. Lalu lelaki tu mandi, mana kenalah air di kepala tu. Mati kawan. Mana parah kat lah saudara tu. Mati dia. Ni. Kata Jabir, bila kami balik, qadimna ni mana, sebab ni dalam perjalanan balik ni. Bila kami tiba di Madinah, kami jumpa Rasulullah SAW. Kami pun ceritalah tentang kisah ni kepada baginda. Mati sahabat kita ni. Yang suruh mandi juga, kepala luka lagu tu. Cedera parah. Baginda pun bersabda, ni anak terima bahasa mudah. Orang yang berfatwa sedemikian sebenarnya dia telah membunuhnya. Dengan sebab orang yang kata tak ada kelanggaran kepada dia dalam keadaan dia sakit, dia mani sampai mati, sebenarnya pendapat itu, orang yang keluar pendapat itu, dia telah membunuh sahabat. Nabi kata semoga Allah membinasakan mereka. Dalam syarah hadis disebut bahawa Nabi marah. Nabi marah. Sepatutnya kalau tak tahu, jangan duk buat fatwa begitu. Itu maksud Nabi. Sebab Nabi doa keburukan. Keburukan ni tanda marah lah. Mengapakah mereka tak tanya dulu mengenai hukum? Apa tak tanya? Bahawasanya penawar bagi kejahilan adalah bertanya. Sepatutnya lelaki itu bila dalam keadaan gitu, dia perlu bertayamum. Dia bertayamum dan mengikat ni, ikat pecah kain pada tempat luka, makna dia balut kepala dia tu. Tempat luka tu dia balut lah. Sebab zaman tu pun dia ada alat-alat yang digunakan untuk kecemasan tu. Mana peti kecemasan mesti ada. Kalau luka agak cara mana nak balut dia ada tu. Guna daun-daun kayu, lepas tu ikat dengan ujung-ujung kain, soyok kain ke balut kepala. Lalu menyapu ke atas ujung kain itu, kemudian basuhlah tubuh seluruhnya. Maksudnya gini. Mana dia ni hanya perlu bertayamum. Mana tayamum lah. Baik. Itu salah satu. Kalau dari segi fiqh. Ataupun, dan tu mana ataupun, dia buat gini pun boleh. Mana tempat luka tu dia balut. Dia ambil air, dia buat gitu ya. Tempat luka. Hal lain tu baru dia basah. Baru dia berat. Misalnya di kepala, dia buat gitu ya. Lepas tu sini dia basuh. Jadi makna tempat luka tu tak kena air. Cuma sekadar isyarat sahaja. Sebab air ada ni.
Jadi tempat lain hak tak kena luka tu, dia basuh lah. Sepatut lagu tu, ni mandi keseluruhan sepoh mu hak segar tu. Ngepek sepoh mu hak segar tu. Nabi tak kata gitu. Nah, Nabi sebut itu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah daripada Atha bin Abi Rabah daripada Sayyidina daripada Ibnu Abbas. Baik, tak apalah hadirat. Sekarang ni kita nak tengok sini sikit. Anda pun tidak nak baca semua ni. Sebab ni ada pengaruh India sikit. Dia punya syarah dia ni. Tak apa kita baca sebahagian. Sebab ni dia punya pensyarah ni kita baca lah. Jadi pensyarah kita ni dia kata, tidak semua orang yang adil tu mujtahid. Syajjahu fi ra'si. Mana luka di kepala. Fi ra'sihi ialah takkid. Syajjahu fi ra'sihi. Sebab dalam bahasa Arab, syajjahu ni, kalau kita tengok tu syajjahu tu, kalimah syajjahu tu dia sudah cukup dah memberi erti luka tu di kepala. Dari segi bahasa Arab. Kalau dia kata syajjahu tu maknanya hajarun tadi. Batu tadi telah melukakannya. Orang Arab tahu lah bila guna syajjah luka di kepala. Supaya ada setengah bahasa Melayu kita pun ada. Kita kata kalau kita guna perkataan tumbuk, tak guna tangan apa orang faham. Dah tumbuk tu dengan tangan. Dia tumbuk kawan tu di muka. Misalnya anak kata, dia tu telah ditumbuk pada muka je contoh. Kalau ada orang tanya dia tumbuk guna ke dia guna kaki ke guna lutut. Kalau orang tanya lagi tu kata lepas molek kata trik ni kata. Sebab bila kata tumbuk tetur dengan tangan. Dia sepak kawan tu. Kita punya sepak dengan ke dia? Dengan siku ke? Hai, kata nak boleh nyakit dia ni. Jadi bila kata syajjah tu dalam bahasa Arab, mana luka tu memang di kepala. Bapa sebut firasi. Dia panggil litakid. Untuk memperkukuhkan lagi supaya nyata orang tak timbul keliru. Kena di kepala. Tapi kalau syajjahu, yakni syajjahu hajarun, batu yang jatuh tadi tu, atau batu yang dilempar tu telah melukakan kepala dia. Pada dah tak sebut firasi pun tak apa dah. Bagi orang Arab. Jadi bila sebut juga, untuk takkid, untuk memperkuatkan lagi luka tu, memang di kepala, tidak kepala. Tak ada keliru dah. Itu dia tujuan itu. Dalam hadis ni, sahabat yang memberitahu hukum tu tidaklah dia tu orang panggil sahabat-sahabat yang layak beristihad. Mana sahabat biasa-biasa. Kalau Jabir tak kata gitu. Ni Jabir cerita ni hak berlaku dah. Sebab Jabir ni alim. Sayyidina Jabir ni. Ni orang lain. Sebab tu dari syarah ni kata sahabat hak kata tak ada rukhsah, tak boleh kena mandi juga. Sahabat ni tak sampai pada darjah mujtahid. Cuma dia sebutlah pada hadis 3 lepas boleh rujuk semula lah adalah mujtahid dan pada hadis akan datang kedua sahabat adalah mujtahid tetapi seorang tepat dalam ijtihad dan seorang lagi bersalah. Sebab dia kih lagu ni berlaku beberapa kali dalam sahabat. Kita tengok selepas ni hadis selepas ni. Jadi dalam kih ni bila lelaki yang luka tu tak sebut pun nama apa. Dia luka, dia tanya sahabat. Jadi ada sahabat kata kena mandi walaupun luka pun tak ada rukhsah. Sebab apa? Sebab air ada, tak boleh tayamum. Sebenarnya mengikut setengah ulama ahli hadrat, dia kalau dia tayamum saja tak guna air pun boleh. Sebenarnya kalau kita tengok dalam fiqh, misalnya kita luka dah nak mandi tak boleh, muka kih ni kih hadas besar. Dia bertayamum ya. Dia tak perlu mandi pun. Sini ada juga sebut mandi. Tak mandi pun tak apa. Boleh. Hak tu pakai tu lebih mudah lagi. Dalam fiqh ni kita kena tahu banyak juga. Sebab apa? Supaya memudahkan kita. Tak apalah. Baik. Jadi kita nak baca sini. Pada hadis 3 yang lepas, kedua-duanya adalah mujtahid. Cerita sebelum ni kedua-dua sahabat tu mujtahid. Tak apalah, anak tidak nak bicara, kita jumpa dah sebelum ni. Ayatnya dalam hadis sebelum ni ada sebut isu junub juga. Ingat dia guling. Ingat dah? Hadis guling. Yang guling habis. Engkau kihai tak ada juga. Orang kata cukup tayamum, cukup dah. Ada sebut sana ni. Jadi ada setengah tu tayamum lah. Dia kata tu kalau hadas kecil dia tu. Ni kita ada hadas besar ni. Dia guling supaya habis, berembuh habis ni. Waktu dah mulai. Kelik Nabi suka kan. Parut molek. Tu sahabat besar lah aku tu. Sahabat besar lah aku. Hak ni tak ni. Nama pun tak tahu sahabat mana. Waktu beri fatwa. Baik. Ini kita ringkas saja. Jadi dalam kisah hadis ni, sahabat hak luka kepala yang cedera parah. Dia ni sebenarnya kira-kiranya dalam konteks fiqh sebenarnya dia tu tak boleh guna air tu. Kalau luka sikit-sikit boleh kira lagi. Bo kita kata cala luka. Ni di kepala ni. Boleh jadi maknanya luka tu memang beri kesan mungkin kepada orang kepala dia. Sampai mati. Maknanya parah tu. Kalau buat tergores sikit-sikit boleh kira lagi. Dengan sebab beliau mandi dan terkena air pada tempat luka dia tu menyebabkan bertambah parah,
Jadi tak ada siapa ke Madinah tu meninggal dunia. Sini dia sebutlah, Ana tidak baca lah. Tidak baca semua. Cuma kita nak baca bawah tu perenggai yang ketiga akhir. Mengikut mazhab Imam Syafi'i. Ataupun atas lagi. Atas lagi tu. Hadis ini adalah istidlal mazhab Syafi'i. Iaitu berwuduk dan bertayamum dalam masalah sahibul jabirah. Sahibul jabirah ni orang yang balut. Orang yang balut. Sahibul jabirah ni orang yang cedera pada anggota tubuh, tak kira kepala ke mana, maka dia balut. Dia panggil sahibul jabirah. Jadi dalam mengikut mazhab Syafi'i, hadis ini adalah istidlal mazhab Syafi'i, iaitu berwuduk dan bertayamum dalam masalah sahibul jabirah. Ini bagi orang yang hadas besar. Hadas besar. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat tak perlu tayamum, hanya wuduk saja. Tak perlu tayamum. Gini kalau mengikut mazhab, kalau dalam konteks mazhab Syafi'i, bila seseorang ni luka, cedera, dia tu hadas besar lah. Mana kena wuduk juga. Dan bertayamum dalam masalah hak balut. Contohnya. Jadi kalaulah dia balut di kepala, dan dia tu hadas kecil, tak timbul masalah. Tak timbul masalah sangat kita kata. Tak kukuk mana pun dia gini. Dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf. Baik, katakanlah kita darah kepala. Kita pun balut lah. Tu maksud sahibul jabirah. Jadi, kalau dalam mazhab Syafi'i, dia kena berwuduk juga. Wuduk tu lagu mana? Wuduk tu lagu mana? Wuduk tu maknanya anggota yang tak luka tu dia ambil cara biasa lah. Jadi hak atas ni, moga dia sapu ke, dia hanya biar tangan dia lembab saja. Dia pun buat gitu ya. Dia lalu saja, biar setuh. Cukup dah. Tu kalau wuduk sebab kepala ni anggota wuduk lagi. Jadi hak lain tu dia buat seperti biasa. Baik, kalau dia kih hadas besar, kepala balut sebuah dalam kih ni. Dia ambil wuduk, dia mandi. Lepas tu mandi lagu mana kepala ni. Dia itu saja apa ni? Dia buat gitu ya. Tak perlu basah. Jadi sini dia beratlah sikit. Moga tak kena, tidak luka. Dia ambil air tu dia buat. Syarat dia air titik cukup dia. Bila dia basuh muka, contoh dia buat gini. Katakanlah anak pakai piah ni, anak kira tempat balut. Jadi tempat balut ni dia buat gitu ya. Kayak mani wajib ni, dia tidak kata tertik ke apa. Tak. Dia buat gitu dengan tangan dia. Bukan tangan basah, tangan lembab, tak apa dah. Buat tak rata pun tak apa, buat gitu. Lepas tu sini dia ambil air banyak sikit, dia buat lah. Lain tu dia jiru, mandi seperti biasa. Yang kedua, kalau kita tengok tadi, dia tayamum. Tayamum pun boleh ikut. Tu mudah lagi. Tayamum ni maknanya, seperti biasa, tayamum kedua anggota. Maknanya muka dengan tangan dengan muka. Gitu. Tak perlulah nak mandi keseluruhan. Tak perlu sebenarnya. Tetapi kalau mengikut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, dia kata tak perlu tayamum, hanya wuduk saja. Tak perlu tayamum, wuduk saja. Wuduk ni maksud dia sana lah. Tempat kepala tu kita setuh ya. Tangan basuh. Hak lain baru kita basuh. Gitu saja. Yang ketiga, dalam mazhab Syafi'i tadi, hak dia sebut tadi tu, lagu mana kita kata berwuduk dan bertayamum. Maknanya wuduk dan juga tayamum. Wuduk ni dua anggota lah. Lepas tu, wuduk tu seperti biasalah. Melibatkan daripada tangan, telinga, kepala. Jadi tempat kepala tadi dia hanya setuh gitu masa wuduk. Jangan basah. Kalau basah mati pula. Tu. Lepas tu dia basuh kaki biasa. Lepas tu tayamum pula. Tayamum ni melibatkan muka. Buat gitu ya. Dua kali tepuk. Kita bincang dah dulu ada kata sekali tepuk ni termasuk khilaf lah dalam mazhab Syafi'i. Mana dua kali tepuk. Mana tepuk yang pertama tu dia buat gini. Tidak syarat rata pun. Buat gitu. Tepuk yang kedua tu muka. Tu kata sekali tepuk tapi guna untuk dua-dua anggota. Tu khilaf. Tapi di mazhab Syafi'i dia pegang pendapat dua kali tepuk. Mana kena wuduk dan tayamum. Dua-dua kali tu. Tapi kalau mazhab Hanafi dan Maliki tak perlu pun. Dalam mazhab Syafi'i juga ada sah lagi. Kalau melibatkan hadas besar kena mandi. Tetapi tempat luka tu hanya setuh saja dengan tangan basah buat begitu. Lain baru dia mandi. Bahagian anggota lain baru dia basuh. Mandi seperti biasa. Mana tak jiruh di kepala lah. Kalau kepala tu luka. Baik. Kalau luka di anggota lain. Contohnya di tangan. Tu. Maknanya tangan ni dia hanya setuh gitu ya. Lepas tu bila dia mandi, dia basuh-basuh sini sampai titik orang lain tu dia jiruh biasa. Mungkin boleh minta pertolongan orang lain ke apa. Sebab tukih mandi junub. Itu ada disebut. Hak tu sebenarnya. Ya. Hak tu lah bawah tu dia buat tu. Dia kata kali ikut mazhab Syafi'i ni payah ni. Dia buat bawah tu. Kita tak baca lagi bawah tu. Bawah tu dia buat tu. Sebab tu dia sendiri pun penulis kitab ni. Dia kata dia pun tak pakar Syafi'i Hansin. Kalau tanya anak kata tayamum lah. Mudah. Tayamum sekarang. Sebab mazhab Hanafi dan Maliki. Kita kata tak boleh.
Sebab dia bukan ulama kita. Saya ulama dia Hanafi tu ulama kita juga. Imam Malik tu guru Imam Syafi'i. Bahaya hati tak? Oh tu bukan ulama kita tu. Jangan kecek lagu tu. Jangan kecek lagu tu. Nama kena balut kepala ni. Hadi hadirat kena ingat agak kita nak ikut mazhab biar berpada-pada ya. Jangan siapa kita menafsir apa tu bukan ulama kita. Ulama kita ulama Syafi'i. Imam Syafi'i ambil ilmu paling besar daripada Imam Malik. Jangan berdoa lah, jangan berdoa ban. Kita hidup di Malaysia ni ada banyak mana lah kita pakai mazhab lain. Cuma ustaz tak ayat lah. Tu sebenarnya kita kena faham. Ni kalau kapek cuma ni nak basuh lagu mana? Kalau pakai kapek kena najis nak basuh lagu macam ayat. Dan mazhab Syafi'i tak boleh. Kena mengalir air. Nak mengalir mana air? Gaya ni kapek ni. Kalau ni kau mazhab Syafi'i tak cuci basuh ni. Misalnya ada najis kita buang najis kita cuci sebab air tak mengalir. Kena soyok kapek tu. Kena tetah ambil sikit pergi basuh luar biar mengalir air. Baru jadi mesin basuh tak boleh makan. Apa? Tak ada sirai. Tidak gitu. Benda-benda gitu. Sebab tu kita kena tengok keadaan apa kapek ni buat lagu mana. Nuh masjid kau dia masjid wilayah. Masjid wilayah. Comel lah masjid ni. Ada orang kecil ni masjid budak. Tapi budak ni budak besar. Budak itu dia makan bukan kata minum susu. Kena buat lagu mana. Ada piana tu. Hak dia bertogah tu mari dia apa ni dia itu dengan air mula-mula muka tengah nak eret kapek tu ngogegal kemah kemi juga sekali dia jiru air lepas tu dia ambil kain dia lak sabun dia buh sabun pula lepas tu dia itu pula buat gitu ya lepas tu ambil vacuum itu gitu ya mana air tak mengalir tu pakar mana mazhab Syafi'i tak boleh tu dia kena akak kapek tu letak besen bawah lepas tu jiru biar air mengalir. Mana air mengalir tu maksudnya air tu akan membawa dia punya najis tu. Itu maksud dia ni. Sebab itulah dalam kisah ni, cuba kita tengok sini lah. Kita nak baca bawah tu, kita ambil sikit lagi. Beramal dia kata. Ni ana baca ni, jangan kata ana tu pula ni ana baca ni. Beramal dengan mazhab Syafi'i dalam masa ni adalah sangat susah. Tu yang kita ni kata. Tu yang kita ni ana tak pastilah dia ni bermazhab mana. Walaupun dia duduk di Malaysia sebab dia ngaji di India. Takut dia talfik pada mazhab apa ni Hanafi pun tak tahu. Tak apalah tu. Sebab ni ulama kita berlaku. Dalam lingkungan ahli sunnah berlaku. Beramal dengan mazhab Syafi'i dalam masalah ini adalah sangat susah bagi pendapat pengarah kita ni. Disyorkan dia kata taklid mazhab Hanafi dalam masalah ni. Seperti mana kita taklid mazhab lain semasa melakukan tawaf di Mekah. Tak pakai mazhab Syafi'i sini. Walaupun kita perlu memberitahu hukum yang sebenar mengikut mazhab kita. Nampaknya dia ni Syafi'i juga ni. Tetapi dalam masa ini terlalu susah kalau nak ikut mazhab Syafi'i. Kena buat dua-dua tu. Maka mudahkanlah umat ni. Gitulah. Ana tidak nak baca semua tu. Kita ambil soal lagi lah. Soal lagi ni ambil ringkas saja. Hak ni tak ada huraian ke apa. Hadis yang ke-533. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Kharaja rajulan fi safarin. فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فعاد أحدهما الصلاة بوضوء. Kena ingatlah kalau wudu, tu bagi atas mana air yang digunakan, bahan untuk berwudu. Kalau wudu mana perbuatan wudu. Itu beza dia. Walam ya'udil akhar. Thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalik faqala lilladzi lam yu'id asabta sunnah wa ajza'atka salatuk wa ajza'atka. Tak tu kena mati. Salatu tu jadi fa'il pada ajza'at. Wa qala lilladzi tawadda'a wa 'ada lakal ajru marratain. Rawahu Abu Daud wa Darimi. Wa rawahu an-Nasa'i nahwa. Lepas tu hadis 534 hadis sama cuma sanad berbeza. Waqad rawahu wa Abu Daud aidan an Atha bin Yasar mursalan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, dia kata ada dua orang telah musafir. Ini kisah lain ni. Hak tadi ramah. Hak tadi ramah tu. Hak ni dua orang telah musafir. Sahabat belaka ni. Bila tiba waktu salat, mereka tidak mendapati air bersama mereka. Maka kedua-duanya telah bertayamum menggunakan tanah yang bersih, yakni debu yang bersih, dan mengerjakan salat. Ini bukan hadas besar ni. Ini hadas kecil. Selepas salat, kedua-dua menjumpai air sebelum masuk waktu salat yang lain. Contohnya, dia semaya zuhur di awal waktu atau tengah, tak ada air, dia tayamum. Sebelum habis waktu zuhur, jumpa air.
Sebelum habis waktu zuhur, jumpa air. Jadi salah seorang daripada mereka berwuduk. Bila dia jumpa air, dia berwuduk. Dan dia mengulangi solat dia. Dia semayah mula. Sementara yang seorang lagi, dia kekal dengan solat pertama. Dia tak ambil wuduk dan dia tak semayah. Sebab dia semayah dah menggunakan tayamum tadi. Itu cerita dia. Apabila kedua-duanya tiba di Madinah lah, maka mereka berjumpa dengan Rasulullah. Mereka pun ceritalah. Dia kata kita ni sama-sama tak ada wuduk. Air tak ada. Kita tayamum, lepas tu kita semayah. Belum habis waktu, ada air. Guru kita ni, dia ambil wuduk, dia semayah mula. Modak. Cerita kepada Nabi gitulah. Lalu Nabi pun kata kepada sahabat yang tidak mengulangi salatnya, kamu telah melakukan perbuatan dengan cara yang betul. Ana sebut lalulah cara yang betul sini ni. Dalam syarah dia kata hak itulah menepati sunnah. Cara yang betul sini makna menepati sunnah. Kemudian Nabi kata kepada sahabat yang mengulangi salat dia tu, kamu diberi 2 ganjaran. Ganjaran kamu boleh 2 ganjaran. Imam Abu Daud, hadis ni riwayat Imam Abu Daud, Imam Darimi dan juga Imam Nasai. Imam Abu Daud juga meriwayatkan hadis ni daripada Atha bin Yasar, tetapi hak tu mursal. Mursal ni maknanya terjatuh perawi di peringkat atas tu. Jadi menyebabkan dhaif lah. Baik. Ana nak sebut gini ya. Tidak apa ni, ringkas saja ni. Sebab dia sini, dia kitab ni kadang-kadang dia guna istilah Arab. So kita baca jadi tak faham lah. Sahabi tu sebenarnya sahabat lah tu. Takut kategori dia pula sahabi. Sahabiyun maknanya sahabiyun ni seorang sahabat. Di mana sahabiyun? Takut tak faham. Kata berapa nama buat sahabi ni. Kalau sahabat tu biasa dengar. Sahabat lah. Sahabiyun ni mana seorang sahabat. Jadi sahabat yang pertama faham bahawa oleh kerana masih ada waktu, maka beliau menganggap solat yang telah dikerjakan dengan tayamum tadi tidak dikira. Kerana itu beliau mengulanginya sebagai ihtiyat. Ihtiyatan tu makna ihtiyat tu bercermat, langkah berjaga-jaga. Sahabat yang kedua berfikir bahawa tayamum tu serupa wuduk dah. Jadi tidak perlulah diulangi lagi solat yang telah lalu. Kedua-dua orang sahabat itu sampai, jadi sahabat ni sahabat yang alim. Sahabat yang alim. Sebab tu dia bila dia beristihad tu betul. Betul kedua-dua ni. Cuma hak mana lebih tepat? Hak pertama tadi. Dalam syarah hadis tu. Hak mana tidak mengulangi salat tu. Bukan semua orang boleh melakukan seperti itu. Zaman sekarang sudah tidak ada lagi mustahid. Hak ni memang kita tak setuju lah ni. Ni kita tak setuju. Tapi tak setuju tak apa. Tak jadi kafir lah ni. Tak setuju ni. Sebab ramai mana ulama kata peluang istihad ni terbuka sampai bila-bila. Bila seorang itu layak. Bila seorang itu layak. Dr. Yusuf Qardawi tu ada setengah ulama kita kata memang mustahid tu. Guru saya pun dia kata mungkin siapalah dia sebab tengok dengan kealiman dia. Baik tak apalah biarlah. Paksa lagi cuba tengok. Dalam hadis ni Nabi kata kepada orang yang mengulangi solat. Jadi 2 kali semaya. Sekali semaya dengan tayamum, sekali semaya dengan wuduk. Nabi kata dia dapat 2 ganjaran. Apa Nabi sebut? 2 ganjaran tu maksudnya sebab dia semaya 2 kali. Sekali dengan tayamum, sekali dengan wuduk. Malah boleh 2 kali. Ganjaran 2 kali itu sebanyak mana? Tak tahu. Tapi maknanya bila kata 2, makna lebih lah. Baik. Sini dia tidak itu. Anda nak sebut gini. Dalam syarah hadis. Jadi hak Nabi kata tadi lebih betul. Hak untuk yang pertama. Hak tidak mengulangi semaya. Sepana sebut sana lah. Dalam syarah kata hak itulah sebenarnya. Hak paling tepat. Walaupun Nabi tak sebut. Lakal ajru marratain. Engkau dapat 2 ganjaran kepada hak ulas semaya tu. Nabi tak sebut. Kepada hak tidak ulas tu Nabi tak sebut gitu. Tetapi hak itulah sebenarnya hak tepat. Walaupun tidak disebut dapat 2 ganjaran, tetapi hak dia buat tu disebut oleh Nabi sebagai maknanya betul. Maknanya tepat. Hak tu sebenarnya. Jadi sahabat faham mana selepas ni tak boleh dah buat 2 kali gitu. Tetapi kalau dalam konteks mazhab Syafi'i, dia kena sembahyang mula. Dia sembahyang di awal. Tapi hak ni pun khilaf juga ada. Nak ayat dalam mazhab Syafi'i. Hak kalau pakat pak kita, hak masa anda ngaji tu lah, memang ada pun dalam kitab. Kalau kita sembahyang zuhur dalam mazhab Syafi'i ni, kalau tak ada air dia kena cari dulu. Berusaha cari dulu. Masuk waktu zuhur air tak ada. Nak tayamum lalu kau? Tak boleh. Kena berusaha cari. Bila berusaha cari kira-kiranya tak jumpa dah air, baru tayamum. Lepas tu sembahyang. Dalam waktu lagi tiba-tiba jumpa air. Ada dalam mazhab Syafi'i berpendapat kena ambil wuduk sembahyang mula. Supaya yang dilakukan oleh sahabat yang kedua. Ada yang kata gitu. Tapi ada yang kata tak, memadik dengan hatu tu. Tak apalah hatu. Ini bakhilah. Cuba tengok, anda nak perhabis sikit. Apabila seseorang bertayamum dan dia memulakan salat, maka ittifaq ulama bahawa salatnya sah.
ittifaq ulama, tapi bukan ijma'. Jika setelah takbir dia mendapati air, mengikut Imam Abu Hanifah, solatnya batal. Dan dia perlu memulakan solat semula dengan wuduk. Imam Abu Hanifah kata, seseorang itu semaya, dia akan takbir Allahu Akbar. Lepas tu, dia kata, ada pula air ni. Maka mengikut Imam Abu Hanifah, semaya dia batal dan dia kena mula semula semaya dengan berwuduk. Itu mengikut Imam Abu Hanifah. Tapi bagi tiga lagi imam, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan juga Imam Ahmad mengatakan solat itu tidak terbatal dan dia perlu menghabiskan solat dia dengan tayamum tersebut. Sebab sebut tadi lah. Benda ni khilaf. Dalam mazhab Syafi'i ni ada kata kena ulas semula. Ada bila selesai dah semaya. Tapi kalau kita tengok sini, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dia kata bila seseorang itu duduk tengah semaya, tiba-tiba orang kata hai ada, dia kena sudah semaya tu. Semaya dia tu kira jadilah. Dan hak tu molek kita pergi sebenarnya. Hak tu molek kita. Baik. Asal ikhtilaf ialah pada kadar alal ma', pada qadir alal ma'. Setelah mampu maka dia perlu menunaikan solatnya dengan menggunakan air. Dia kira gini dia kita tengok sini qadir alal ma'. Sebab tak nak kata dia guna bahasa Arab jadi sikit kepala lah kita. Kalau baca di qadir alal ma' ni maksud dia begini. Bila tak ada air, maka seseorang tu dia tak boleh tayamum lagi. Qadir alal ma' dia kena usaha cari air. Maknanya kalau dia berjaya dapat air, maka tak boleh tayamum. Jadi bila qadir alal ma' tu mampu ada air, dalam waktu lagi. Sebab tu Imam Abu Hanifah dia kata tak boleh. Tak boleh. Dia tengah maya pun kena berhenti maya. Maknanya kalau lepas maya lagi lah. Itu. Atas rasa qadir alal ma'. Dia kira gitu. Jadi kalau nak pakai hak mana mudah. Kalau anak nak pakai, mana tayamum kira sesar tu. Walaupun ada air lepas tu tak payah dah. Lepas tu ada ulama kata gitu. Iyalah. Oleh kerana hak ni bukan nas daripada Nabi. Pandangan ulama berdasarkan ulama ijtihad. Bila kita belajar, kita boleh pilih lah. Kita pakai kaedah lah. Nabi sendiri pun Nabi kata, aku kalau dalam dua perkara yang harus boleh berlaku, aku akan pilih yang mudah. Pakailah kaedah tu. Nabi sebut Nabi sendiri kata. Kalau dalam kita bertemu dengan dua perkara ni harus berlaku. Kita nak amal mana? Soalnya payah. Soalnya mudah. Ambil yang mudah. Nabi suruh gitu. Asalkan benda tu boleh berlaku. Tapi hak ni mudah. Hak ni payah sikit. Ambil yang mudah. Waktu tu kita ni kata dia pakai Hanafi. Dia tak pakai mazhab Syafi'i. Tak berkenaan dia kena tayamum dengan wuduk 2 kali. Gitulah hadirat. Kemudian akan datang kita akan bincang selepas minggu depan lah. Fasal yang 3 tu. Lagu mana jawab. Boleh ke tak jawab salam dalam keadaan tidak berwuduk. Sebab as-salam ni nama Tuhan. Boleh ke tidak? Sini jawab dah tajuk tu maknanya sunat. Kita jawab salam dalam keadaan berwuduk. Mana kalau ruwi salam kalau kita tak ada wuduk. Kalau kita mudah kita nak ambil wuduk dulu. Kalau tu sunat. Tapi kalau kita jawab pula tak dosa pun. Tak makruh pun sebenarnya. Gitu. Itu kita bincang dalam sesi akan datang lah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.